diberi peluang untuk melancarkan sebuah buku yang ditajukkan sebagai Commemorating Century of Kapit Peacemaking 1924-2024. Jadi buku ini adalah satu-satunya di mana segala maklumat-maklumat dan kertas-kertas kerja dan juga ucapan-ucapan yang pada ketika itu dibukukan bersama juga beberapa gambar di semasa perayaan merasmikan 100 tahun pendamaian di Kapit yang berlaku pada November 19, 2024. Acara ini juga kita ada bersama ialah Tuan Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tok Puan, bersama juga Yang Amat Berhormat Premier, dan dihadiri juga semua pemimpin-pemimpin, ahli-ahli wakil rakyat Dewan Negeri dan Parlimen di kawasan bahagian Kapit berkunjung bersama. Jadi kali ini penting kita raikan 100 tahun kerana pendamaian itu adalah sesuatu detik sejarah di mana yang amat bermakna. Pada ketika itu 100 tahun dulu ada peperangan di antara berbagai kaum-kaum yang berada di kawasan pedalaman Sarawak, dan bukan sekadar di Sarawak pada ketika itu, bersama juga kaum-kaum di sebelah sempadan di Indonesia. Sebab itu pada upacara ini yang kita adakan bulan Disember, kita jemput juga Kaunsul Jeneral daripada Indonesia yang bersama. Dan buku ini akan menjadi satu sebagai kita kumpulkan semua maklumat-maklumat berkaitan dengan acara pendamaian 100 tahun kita meraihkannya, adalah penting untuk sebagai bahan rujukan untuk generasi masa mendatang.